Takkan dia buat duit, itulah dia tinggalkan tahi di sini. Tuan Haji Samsuri. Selamat datang tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Haji Samsuri, apa khabar? Apa baik? Kita sama-sama nakal kat sekolah dulu ni. Tak semuanya, ukurannya hampir separuh lah ataupun lebih separuh dapat kita selesaikan lah. usul dia turap jalan taman. Turap jalan. Turap jalan. Lepas tu dekat aduan pun dah buat aduan potong pokok, still lagi tak ada ambil tindakan. Lepas tu bonggol, kami pernah buat surat pada ahli majlis yang lama. Bonggol tempang simpan depan tu membahayakan, banyak kemalangan berlaku. Dia ada cermin tu. Ada cermin. Tapi bonggol tak rasa dia. Kalau ada bonggol lah boleh selamat sikit. Saya dah buat permohonan bonggol daripada 2018 dulu lah. Tapi tak berjaya. Sebab adalah MBM punya alasan kata nak buat kajian atau adalah benda dia kata upgrade simpang ni, tapi dia orang tak ada macam mana. Dotted line tu lah. Dotted line. Junction ke. Tak, bila dah jalan tak diselenggara, warna pun dah tak ada, tu yang jadi masalah. Ya. Kemalangan sering berlaku. Dia lalu kat mana? Sini jalan 1 7 9. Jadi kalau sini boleh buat konsep yang sama. Kecuali kalau dia mengaku janji untuk repair balik jalan ni sepenuhnya, bukan tampal-tampal. Betul, jangan bagi masuk. Kalau dia orang nak guna jalan ni juga, dia orang kena bertanggungjawab ke atas keseluruhan jalan. Kalau ada jalan yang berlubang apa, dia tampal lah sementara tu. Dia tak boleh biar gitu je. Dah siap semua tu, dia kena turap balik semua. Tu cara dia. Takkan dia buat duit, itulah dia tinggalkan tahi di sini. Kalau ikut kadun tanah negara, setiap tanah yang diberi milik tu dia kena buat